Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang berbahagia Timbalan Pengerusi Tetap Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO Malaysia, Yang Berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Yang Berhormat Naib Presiden, tidak ketinggalan Yang Amat Berhormat Pengerusi Perhubungan UMNO Negeri Johor, Ketua-Ketua Sayap, Ahli Majlis Tertinggi, Kepimpinan sayap-sayap, ketua-ketua bahagian, para perwakilan, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Halim bin Haji Sulaiman, Ketua UMNO Bahagian Tebrau, mewakili Perhubungan UMNO Negeri Johor. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih atas peluang kepada Johor untuk mengambil bahagian dalam perbahasan usul Presiden. Bagi pihak UMNO Johor, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada seluruh jawatankuasa penganjur kerana telah berjaya mengadakan Perhimpunan Agung UMNO 2025 walaupun kita dah masuk tahun 2026 dalam suasana yang tertib, matang dan penuh semangat perjuangan. Inilah ruang kemuncak demokrasi dalam UMNO untuk akar umbi bersuara menyatakan pandangan maupun kritikan. Pintu demokrasi terbuka seluas-luasnya untuk akar umbi menyatakan apa saja pandangan atau buah fikiran. Namun, dalam demokrasi perlu ada disiplin dan prinsip yang perlu kita taat dan patuh, iaitu akhirnya kita perlu akur dengan kebijaksanaan pucuk pimpinan untuk buat keputusan. Di pentas keramat ini, segala suara akar umbi UMNO dibicarakan dan diterjemahkan pada dasar dan hala tuju parti. Di pentas ini jugalah buah fikiran dibincangkan dan diterjemahkan kepada dasar dan hala tuju negara yang sehingga ini, walau kerajaan bertukar sekalipun, masih lagi memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Sidang perwakilan sekalian, kita diuji dengan keputusan mahkamah yang telah menolak keseluruhan hujah pembelaan Datuk Seri Najib Razak dan menjatuhkan hukuman baru-baru ini. Kepada seluruh ahli UMNO, saya ingin katakan, jangan kita patah semangat. InsyaAllah ada cahaya di hujung terowong. UMNO tidak pernah dibina di atas jalan yang mudah. Parti ini lahir dalam tekanan, membesar dalam ujian dan bertahan kerana kesetiaan ahlinya. UMNO tidak boleh hidup dengan nostalgia, tetapi UMNO juga tidak akan mati kerana satu keputusan. Selagi UMNO berpaut pada kebenaran, keadilan dan keberanian mempertahankan prinsip, perjuangan ini akan terus hidup. Sebelum meneruskan perbahasan, Johor mengambil kesempatan ini untuk menzahirkan rasa terima kasih kami dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pucuk pimpinan, khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri. Kami di Johor sudah tidak asing dengan Datuk Seri. Atas jasa Datuk Seri menerima sokongan Kerajaan Persekutuan dan yang tidak berbelah bagi, limpahan manfaat dan bantuan yang tidak putus-putus, baik di sudut kemajuan luar bandar, projek-projek berimpak tinggi, maupun agenda TVET dan pendidikan. Bahkan
Apabila berlaku sahaja bencana banjir di Johor, Datuk Seri biasanya menjadi menteri pertama yang akan turun padang dan memberikan bantuan. Terima kasih banyak-banyak Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Kami mendoakan semoga segala jasa, bimbingan, sokongan Yang Amat Berhormat Datuk Seri menjadi pahala yang berpanjangan dan diberikan sebesar-besar ganjaran oleh Allah SWT. Yang berbahagia Timbalan Pengerusi Tetap, Johor mengikuti dengan rapat perkembangan politik tanah air kebelakangan ini. Kami mengambil maklum iklim di peringkat nasional terus dihambat dengan pelbagai isu dan polemik serta suhu politik yang terus mendidih. Namun, pada hari ini, Johor ingin mengambil kesempatan untuk keluar daripada segala kebingitan itu. Kami ingin menarik perhatian sidang perwakilan terhadap perkembangan penting yang sedang berlaku di selatan tanah air. Perkembangan yang mempunyai implikasi besar bukan sahaja kepada negeri dan bangsa Johor, tetapi juga kepada negara dan UMNO keseluruhannya. Sedikit sebanyak, apa yang kami bentangkan ini dapatlah difahami dan menjadi latar belakang dalam menjelaskan pendirian UMNO Johor dalam apa jua isu yang dibahaskan. Walaupun kita order di Shopee dapat barang lain yang telah dihantar oleh pihak Shopee. Dengan keadaan begitu, dengan mengambil dukungan untuk memastikan kejayaan Johor, kami di Johor sedang mengejar cita-cita besar untuk menjadi sebuah negara maju menjelang 2030. Inilah pemimpin Shopee yang diberikan oleh Allah untuk membantu memajukan negeri Johor. Inilah Johor yang sebenarnya. Inilah janji kami kepada rakyat. Inilah destinasi hakiki yang menjadi perjuang kami di Johor. Apa juga yang berlaku, turun naik sentimen, pasang surut politik di dalam maupun di luar negeri, tumpuan Johor tetap satu, iaitu untuk memastikan impian negeri maju menjelang 2030 menjadi kenyataan. InsyaAllah. Alhamdulillah, Johor hari ini sedang melalui satu zaman yang sangat luar biasa. Zaman keemasan yang sedang merubah landscape ekonomi dan kehidupan rakyat pada skala yang tidak pernah kita saksikan. Berkat sokongan Kerajaan Persekutuan khususnya Yang Amat Berhormat Datuk Presiden, kestabilan politik dan hikmat cemerlang menuju Johor telah mencipta deretan kejayaan demi kejayaan yang luar biasa. Pertama, pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam negara. Yang kedua, kutipan hasil tertinggi dalam sejarah negeri. Yang ketiga, hasil jualan pertanian tertinggi dalam negara. Menjadi negeri pertama diiktiraf sebagai Smart State. Dan terkini, Alhamdulillah, Johor merekodkan pelaburan tertinggi dalam negara berjumlah 91.1 bilion setakat suku ketiga 2025. InsyaAllah, apabila angka pelaburan bagi suku keempat 2025 diumumkan tidak lama lagi, Johor akan merekodkan jumlah pelaburan melebihi 102 bilion sekaligus menjadi negeri dengan jumlah pelaburan tertinggi dalam sejarah negara. Daripada segala kejayaan ini, setiap ringgit dan setiap sen dipulangkan kepada rakyat. Ini
adalah kebijaksanaan UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah dalam tahun-tahun yang mendatang, segala pencapaian ini akan dilipat gandakan sehinggalah akhirnya Johor tiba di mercu kejayaan. Ibarat pengungsi tetap, apa yang sedang dibina di Johor adalah manifestasi kepada slogan yang dilaung-laungkan selama ini, iaitu perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Johor tidak bermegah, tidak mendabik dada, jauh sekali berbangga dengan slogan yang sering kedengaran begitu Islamik. Sama ada laungan negara Islam atau apa juga produk yang dinamakan patuh syariah. Kerana kami percaya bahawa penghayatan yang sebenar tidak terletak pada jenama dan slogan. Di Johor, kerajaan negeri komited memastikan bahawa segala nilai baik dan tuntutan dianjurkan oleh agama diserapkan dalam pelbagai inisiatif dan program kerajaan. Tahun ini menjadi tahun ketiga Johor melaksanakan gerakan Semarak Subuh di seluruh negeri. Di mana setiap wakil rakyat kerajaan diwajibkan untuk turun bersama menunaikan solat fardu subuh berjemaah dengan masyarakat setempat. Ini yang dilaksanakan oleh UMNO melalui pendekatan Islam yang kita laung-laungkan. Bermula Oktober tahun lalu, kerajaan negeri melancarkan gerakan infak Jumaat di seluruh negeri Johor, di mana hasil sumbangan GLC, peranan masjid dan surau diperkasakan sebagai institusi ummah membawa kebajikan dan nilai Islam. Para perwakilan sekalian, pendirian UMNO Johor dalam isu-isu semasa, kami percaya segala kejayaan ini hanyalah satu permulaan dan potensi yang ada pada Johor masih terlalu besar. Dengan potensi yang begitu besar, serta harapan rakyat yang menggunung, Johor tidak boleh dan tidak akan sesekali memperjudikan masa depan. Impian yang sedang dibina ini terlalu berharga. Masa yang tinggal terlalu singkat. Kerana itu, Johor tidak mahu terjebak dengan sebarang polemik sempit yang tidak membawa nilai kepada kemajuan negeri dan orang-orang Melayu. Pendirian kami di Johor adalah jelas dan prinsip. Apa juga gerak langkah perihal strategi dan soal pencaturan demi kebaikan parti, UMNO Johor berserah kepada kebijaksanaan pucuk pimpinan untuk menentukan hala tuju dan masa depan UMNO itu sendiri. Kami semua adalah kelasi dalam sebuah kapal perjuangan. Biarlah sang nahoda mengemudi, menentukan selok belok, membawa kami ke destinasi akhirnya. Bagi Johor, apa yang penting adalah berkhidmat dengan cemerlang. Dan khidmat cemerlang itu dilakukan dengan bersungguh-sungguh dengan penuh luar biasa. Sehinggalah ia benar-benar dapat dirasai oleh rakyat. Apa yang penting kami di Johor ingin memastikan UMNO berdiri di atas kekuatan UMNO sendiri. Sama ada kekal atau menamatkan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Sama ada menghidupkan semula muafakat yang lama atau membentuk muafakat yang baru. Sama ada bertanding solo atau membentuk apa-apa jua gabungan.
pokok pangkalnya adalah UMNO mesti berdiri di atas kekuatan sendiri. UMNO Johor tidak mahu merawat luka di dalam. Dengan melihat keluar, Johor tidak akan sekali-kali meminjam kekuatan. Jauh sekali mengharap talian hayat daripada sesiapa. Untuk itu, UMNO Johor memohon ruang dan sokongan supaya pilihan raya negeri diadakan secara berasingan daripada pilihan raya persekutuan. Seperti yang Almarhum Datuk Seri Presiden nyatakan dalam taklimat, UMNO Barisan Nasional go solo. We will follow whatever your instructions, sir. Tan Sri Fungsi Tetap dalam pada Johor terus mencipta kejayaan demi kejayaan. Memang ada pihak yang berasa terancam, baik di dalam, baik di luar. Ada yang tidak senang melihat kesenangan orang lain. Ada yang tidak selesa melihat orang lain selesa. Ada yang gemar menangguk di air yang keruh, mengaut keuntungan politik daripada setiap kesusahan dan kerugian orang lain. Sama ada mereka yang terlalu gopoh mencari kursi-kursi atau yang terlalu gairah menuntut jawatan dalam kerajaan, atau mereka yang membakar sentimen memecah belahkan keharmonian masyarakat berbilang bangsa di Johor. Kepada pihak-pihak ini, UMNO Johor memberi kata dua. Sekiranya mereka memilih untuk menjadi batu penghalang dan terus berperanan sebagai ejen sabotaj yang menggagalkan agenda kemajuan bangsa Johor dan negara, maka mereka harus sedar bahawa Johor dan UMNO tidak akan berhenti melangkah ke hadapan. Sebaliknya, mereka akan kami tinggalkan. Menyedari bahawa segala kejayaan yang dicapai Johor adalah hasil kerja berpasukan. Hasil kerjasama pelbagai agensi, khususnya sokongan berterusan kerajaan persekutuan. Johor tidak akan sampai ke tahap ini jika kita bersendirian. Sebagaimana itu juga, Johor berpotensi untuk pergi lebih jauh sekiranya ia diberi sokongan yang sewajar. Dalam hal ini, UMNO Johor menjunjung titah Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor supaya 25% atau lebih cukai yang disumbangkan oleh Johor dipulangkan balik bagi pembangunan dan kemajuan negeri Johor. Para perwakilan sekalian, prestasi negeri Johor yang saya sebutkan tadi tidak berlaku dengan kebetulan. Jika tiada keselarasan dan kesepaduan dalam cara bekerja di Johor, pemimpin Shopee tadi yang amat berhormat Menteri Besar mengamalkan 3T 1M. Yang T yang pertama, turun padang. Kesemua 26 UMNO bahagian dalam Johor diminta menggerakkan seluruh kepimpinan bahagian melalui adun, ahli-ahli majlis, ketua-ketua kampung dan biro-biro dalam UMNO bahagian untuk turun padang berjumpa dengan masyarakat. Selesaikan isu rakyat. Menggunakan segala kapasiti yang ada serta mengambil maklum permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Menteri Besar orang muda,
kita ni dah siksiri. Nak ikut bukan mudah. Tetapi kerana semangat untuk bersama, kami lakukan secara berpasukan. Ini adalah komitmen daripada negeri Johor. T yang kedua, teamwork. Yang perlu ada kepada semua ahli-ahli UMNO di semua peringkat. Saya nak tengok 26 ketua bahagian bangun untuk saya pastikan mereka hadir di dalam ini. Kepada kepimpinan UMNO Johor, slogan kita, maju! 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 Kami diminta untuk bekerjasama dengan semua agensi, kerajaan negeri atau persekutuan sebagai satu pasukan dalam setiap program-program kerajaan negeri yang dijalankan di setiap parlimen, DUN atau daerah. Ini teamwork. Dan yang Amat Berhormat Presiden dengar, itulah teamwork yang dilaksanakan oleh UMNO Negeri Johor. Yang ketiga adalah, ini susah nak sebut, tertipan. Saya ingat tersepak, terpelanting, tercampak. Tapi maksudnya lain. Apa dia? Macam mana? Taranum dia. Allah. Translate. Masalah luar biasa perlukan penyelesaian luar biasa. Oh. Dan inilah pencapaian kita. Dari pemikiran luar kotak, kerja yang luar biasa. Dan impian untuk dapatkan hasil yang luar biasa ini, kita perlukan cara kerja yang luar biasa. Inilah komitmen yang telah dilaksanakan di negeri Johor untuk menjayakan apa juga agenda kerajaan negeri dan agenda UMNO serta Barisan Nasional. Yang terakhir, 1M. Micromanage. Kepimpinan UMNO bahagian-bahagian diminta untuk micromanage. Monitor setiap gerak kerja adun. Ahli-ahli lantikan politik seperti ahli majlis, ketua-ketua kampung dan biro-biro UMNO bahagian. So, ini bermakna kami tidak pernah berehat Yang Amat Berhormat Datuk Presiden dikerjakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Ni belum lagi dengan takwim ni, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6. Dah ada sampai bulan Disember. Sampai kita fikir bagaimana nak berbuasa dengan keluarga. Tapi itu semua kami ketepikan kerana perjuangan UMNO dan Barisan Nasional kita letakkan di tempat yang utama. Ini adalah Johor Yang Amat Berhormat Datuk Presiden. Alhamdulillah. Setelah 3 tahun mengamalkan cara bekerja yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, membuahkan hasil yang luar biasa pencapaian. Dan dalam ucapan Yang Amat Berhormat Presiden ada mencadangkan agar penjenamaan semula Barisan Nasional dilakukan dalam kerangka kerjasama politik, antaranya dengan mengkaji semula gabungan politik dalam Barisan Nasional. Perlembagaan yang lama harus dikaji, dilihat. Dan saya ingin memberi pandangan agar Dewan Tertinggi Barisan Nasional meminda Fasal 6 dan Fasal 13 Perlembagaan Barisan Nasional yang menjadi penghalang kepada parti-parti Friends of Barisan Nasional untuk menjadi anggota parti gabungan di bawah Barisan Nasional. Friends of Barisan ni pun setia dengan kita.
walaupun mereka tidak dapat menjadi parti utama, tapi mereka bersama-sama dengan kita sehingga ke hari ini. Sudah tiba masanya konsensus sebulat suara yang menjadi penghalang kepada pembaharuan gabungan politik dalam Barisan Nasional diubah kepada suara majoriti agar Barisan Nasional dapat diberikan nafas baru dan kekuatan rakan-rakan serta politik dapat dirangkul dalam membina kekuatan baru. Mohon untuk dikaji dan diberi pertimbangan. Yang berhormat Datuk Sila Gulung. Sebagai kesimpulan, Yang Berhormat Datuk Pengurusi, takraw tak boleh. Saya mengajak keseluruhan perwakilan untuk menghayati iktibar yang kami di Johor insafi pasca pilihan raya negeri yang lepas. Walaupun pada awal ramai yang ragu dengan kemampuan seorang yang muda mengetuai kerajaan ketika itu, mengambil masa untuk menyusun struktur pentadbiran negeri dan perjalanan parti. Atas berkat kerjasama 26 bahagian, kami ingin menyatakan kepada perwakilan bahawa 26 bahagian di Johor menyokong penuh kepimpinan Yang Amat Berhormat Pengurusi Perbohongan UMNO Negeri Johor. UMNO akan hanya kuat bila kita bersatu padu, bergerak seiring seia sekata memberi kepercayaan kepada pucuk pimpinan. Oleh itu, marilah kita sama-sama berdiri, kita beri mandat kepada Presiden untuk membawa kita ke mecu kejayaan dan seterusnya berjaya dalam PRU yang ke-16 untuk menjadi parti yang dominan dalam pilihan raya akan datang. Ayuh kita diri. Yang Amat Berhormat Datuk Presiden, perwakilan memberi mandat kepada Yang Amat Berhormat dan kepimpinan Majlis Ketiri untuk melakukan terbaik demi masa depan UMNO dan Barisan Nasional. Setuju? Api bukan sebarang api. Takkan padam walau badai melanda. Parti bukan sebarang parti. Dari bangsa lahirkan negara. Bukan dibina sehari dua. Takkan digadai kerana kuasa. UMNO adalah darah bangsa. Pejuang maruah agama, bangsa dan negara. Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! Hidup UMNO! UMNO Johor turut menyokong. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.